Kalau kita berlari setiap hari, perlu ke kita rehat? Ramai sebenarnya yang lari hari-hari tapi dia skip rehat. Jadi rehat tu penting ataupun tidak? Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, kalau kita lari hari-hari, kita kena ada waktu rehat. Disebabkan otot kita take time untuk recover. Bila kita ada waktu rehat, otot kita akan grow dan otot kita akan pulih dengan sendiri. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, tanpa rehat, risiko injury sangatlah tinggi. Macam contoh, overuse menyebabkan sakit lutut dan membuatkan kaki kita tercedera. Bila dah tercedera macam ni, tak bolehlah berlari. Yang ketiga, rehat sebahagian daripada latihan. Rehat ni akan bantu kita untuk kekalkan performance untuk jangka masa yang panjang. Korang kena ingat, rehat bukannya malas, tapi ia adalah tindakan yang bijak. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, komen dan share kepada rakan-rakan korang.